Okay, let's go. Ay, akhirnya bisa rehat aku. Okay, let's go guys. Macam nak semangat dia. Penat aku. Baru habis kerja dok. Terus balik live. Sudah live ke? Ya, dah live. Penat cok. Dah live Boleh check guys. Yuk guys. Share live guys. Masuk dulu. Bang nak masuk G-Next. Tak boleh. Tak boleh. Okay, kasih pekat tu telinga dia. Siap bos. Kasih faham ya. Okay guys, untuk perlawanan kita pada malam ini melibatkan empat pasukan daripada GK Ladies dan juga Estrella untuk match yang pertama. Dan match yang kedua kita ada pasukan Wan Kuzan dan juga Kid Ladies guys. I'm ready. Okay guys, apapun itu tanpa membuang masa yang lama nih guys. Dah setengah jam aku buang. Sorry guys Minta maaf sebab Mi ada kerja. Minta maaf untuk yang mana main untuk laga ni dan juga yang tengok. Minta maaf guys. Sorry lama duduk setengah jam. Tapi Mi ada kerja guys. Okay guys, dah ready ke? Dah ready ke guys untuk kita mulakan game kita yang pertama guys. Okay. Bergegar ya. Okay, ready? Jangan maybe marah nanti. Maybe marah nanti. Okay, jom kita mulakan game kita yang pertama. Untuk match yang pertama, GK versus Estrella Ladies guys. Jom kita mulakan game kita yang pertama di map Bermuda. Oh yeah. Semangat Estrella, kata Syaf. Siap Syaf. Estrella. Anjay, mau begitu guys sebetulnya. Harusnya begitu guys. Estrella. Untuk semifinal yang bermain pada malam ini. Okay, kita lihat. Kenapa kecil ni? Tiba-tiba pula kecil. Sekejap guys. Tu benar. Tiba-tiba kecil. Dah kenapa tiba-tiba kecil guys? So dia kita lihat sekarang untuk maybe terlebih dulu untuk pasukan Estrella. Kita lihat untuk Cici. Tengok untuk Cici Estrella guys. Macam mana dia bermain di sini. Cuba untuk mencari kedudukan. Untuk pasukan Estrella sekarang banyak penggunaan global. Banyak Estrella guys. Go Estrella. ESR kata Kiss. Tapi siapa yang tak eliminasi tu lah mati dengan season dah. Kenapa? Kenapa agent mati dengan season guys? Agent mati dengan apa dok? Mati dengan season guys. Tapi tak nak untuk Cici tapi dulu. Bagaimana? Maybe berjaya mendapatkan satu di sini. Maybe seperti biasa beraksi dengan gaya. Maybe Ultraman maybe Mabius. Ultraman Mabius. Tak untuk baru je mula dah segacor ini guys. Baru pemanasan guys. Sabar weh. Baru round 1 nanti penat weh. Tapi tengok untuk Maybe macam mana. Nice shot from Maybe. Dah jatuhkan sekarang ni. Maybe cukup baik. Tekanannya diberikan. Nana dah tak ada. Nana juga ikut keadaan Nana. Dia lagi untuk pasukan tak daripada GK Ladies. 3. Yang tersingkir. Betul-betul lah. Belah kanan tu Estrella guys. Tapi Maybe seorang ni guys. Double kill. Apakah ace? Wah gila kalau benar-benar ace ya. Kalau betul-betul double ace itu luar biasa. Tapi sayang tidak memberikan peluang kepada Maybe untuk mendapatkan ace.
guys. Dan bukan mudah juga ya untuk GK Ladies untuk dikalahkan, disebabkan gameplay cukup bagus juga daripada player-player daripada GK Ladies. Tapi kita lihat bagaimana Maybe berjaya mendapatkan 2 kill sekarang ini guys. Tapi belum cukup kalau yang lain tak beraksi. Tambah-tambah Ayin. Kenapa tengah season guys? Ayin, what happened Ayin? What happened? Ayin, Ayin kenapa Ayin? Ayin kenapa? Kenapa Ayin? Ayin kenapa guys? What happened to Ayin? Saya untuk Ayu terlebih dulu. Anjay, Ayu guys ya. Siapa bilang gadis Melayu? Bukanlah tu gadis Melayu, bukannya Ayu. Silap lagu guys. Tengok untuk Ayu terlebih dahulu. Bagaimana untuk pasukan untuk pasukan GK ataupun Guild Kizaru sebenarnya untuk KZM. Singkatan namanya Kizaru guys. Jadi dia. Sekejap, sound dia sangat kuat sangat. Kuat sangat lah sound dia. Kita turunkan jadi 13 guys. 12 je. Kita lihat untuk pergerakan yang cuba dibawakan oleh Ayu. Oh, nice. Tapi belum cukup juga untuk menjadikan player daripada sana. Gocekan-gocekan yang dilakukan oleh Ayu di sini. Tak ada lagi player yang berjaya dijatuhkan olehnya. Tapi 2 player daripada pasukan Estrella dah tak ada. 3 lagi yang tersisa untuk pasukan GK sekarang ni. Berkelebihan sebab mereka ada 3 player untuk pasukan GK dan Estrella ada 2 sahaja. Tapi itu tak menentukan. Terkena headshot daripada siapa? Jauh dah separuh. Sikit lagi dah pindah alam tu. Dah pindah alam. Hampir saja nyawa-nyawa ikan itu guys. Lang pula dia guys. Tak mati terus. Pada sikit lagi tu. Tapi kita lihat bagaimanakah. Adakah itu Maybe lagi? Cici guys. Cici beraksi di sini. Menentang 2 lagi player daripada pasukan GK. Tapi tak mudah. Cici nak seorang nak rata semua. Boleh ke Cici? Cici yakin ke? Cici yakin ke Cici? Tapi Sezul semakin nak menutup, memaksa untuk Cici bergerak lebih pantas. Tapi penggunaan geluar yang sangat pantas daripada Cici. Gocekan-gocekannya itu mahal daripada Cici. Nice shot daripada Cici. Double kill, triple kill kalau dicampurkan. Tapi kita lihat sekarang satu lagi player daripada pasukan GK. Apakah nama pudan itu dia? Daripada Cici. Cici lagi. Kalau tak ace bukan Cici ya guys ya. Gila dari semalam ace dan ace Cici. Gila. Semalam pun ace banyak kali guys. 3-4 kali. Tapi hari ini Cici. Mimi. Itu Mimi bukan Cici ya guys ya. Wah gila Cici. Makan apa kau Cici ya? Orang lain makan nasi, kau makan apa tu Cici? Sakit gila Cici guys. 4 kill sekarang ni. Kita lihat untuk Na pula. Tadi kita tak nampak gameplay daripada Na. So kita fokus untuk lihat pasukan GK sekarang ni. Kita lihat untuk Na pula. Bagaimana Na beraksi dengan menggunakan set berwarna putih dan topi diarahkan ke belakang. Set apa ni? Set yang dekat Go Royal bukan betul lah. Keyboard Warrior nama dia. Kita lihat untuk Na. Bagaimana banyak sangat keluar. Pening sudah Na ni guys. Dia macam peningnya aku. Sangkut sudah guys. Sangkut pula guys. Macam mana sekarang ni untuk Na? Dia nak cari kedudukan yang baik untuk dia nak dapatkan headshot. Sebab sekarang ni terlalu sempit. Mungkin dia perlu ambil jarak. Sebab kalau dia duduk kat tengah-tengah, dia tak tahu arah mana peluru datang, arah mana masuk. Jadi benda tu susah sebenarnya untuk Na. Tapi kalau kita lihat sekarang, dia pun struggle nak dapatkan headshot disebabkan penggunaan geluar yang pantas daripada player-player Estrella Ladies. Wah susah ni. Kita tengok macam kita tengok pun pening guys. Apatah lagi diorang main. Kita tengok pun pening guys. Tapi apa yang tak pening sekarang ni, 3 sama. Itu yang kita nampak, 3 sama sekarang ni. 3 lagi player yang
tersisa untuk kedua-dua pasukan, GK dan juga Estrella sekarang ni. Untuk kanan kita ada Estrella. Oh, itu dia, 2 player saja lagi daripada pasukan Estrella, dan dia dibalas. Tapi kita nak bagaimana kena berjaya mendapatkan satu tembakan cukup di situ. Maybe disingkirkan oleh Nah. One by one sekarang ni. Antara siapa? Woi, tepi woi. Okey, Cici. Cici dengan Nana guys. Cici. Tengok Nana macam mana. Nah, dah pakai shot. Kita lihat one by one sekarang ni. Siapakah yang akan dapatkan kemenangan? Siapa guys? Siapa? Tengah Sezon sudah. Sebab Sezon sekarang ni dah nak mengecil. Tapi masing-masing banyak guna glue wall sekarang ni. Banyak sangat spam. Kita tak tahu apa yang mereka tembak. Dan kita lihat sekarang. Cuba untuk bermain Sezon. Tapi rasanya dua-dua mati ni. Boleh dekat Estrella ni rasanya. Betul tak? Betul cakap aku. Betul lah cakap aku guys. Aku dah tahu dah. Aduh, Sezon pula. Tak boleh ke guys kalau kita minta Garena buat room CS yang tak ada yang tak ada tu guys, save zone? Tak boleh ke? Memang tak boleh guys. Macam kan kalau kat VR kan kita boleh tutup. Kita boleh tutup tu save zone nya supaya tak ada. Tapi takkanlah CS tak boleh guys. Come on lah Garena. Dan untuk maybe terlebih dahulu. Bagaimana maybe sekarang ni. Terima kasih yang follow. Yang mana belum follow, dia kasih follow guys. Thank you. Untuk raya-raya ni kita ada event baru guys. Let's go. Untuk maybe kita lihat untuk asyik maybe je kan. Tu tak suka tengok maybe. Tak ada lah. Sebab nama dia lucu. Anjay lucu. Kita lihat untuk Ayin. Nagin lah senang guys. Nagin. Ulah jadian. Nagin je senang. Memakai set berwarna biru dan rambut berwarna biru putih lah. Untuk Cici dapatkan satu player. Maybe juga dapatkan satu player. Baik untuk Maybe dan Cici. Kita nampak mereka carry teruk guys. Tadi Nayin offline dan sekarang ni dia sudah kembali. Ke Ayin? Oh Nayin. Ayin ke Nayin dah? Mana-mana lah. Tapi Cici dengan Maybe sama-sama function teruk guys. Cici ni gila function teruk guys. Ini buat masuk laga lelaki pun boleh tahan ni. Sama-sama function ini je. Dua ni je. Belum buka puasa lagi guys. Kosong-kosong lagi. Belum buka puasa lagi. TOI, teh kosong. Semua kosong. Tengok seorang je lagi. Nana bagaimana Nana. Dan itu dia Ayin berjaya mendapatkan satu kill yang cukup baik, menyikirkan Nana. 2-4-7 ya. Untuk kalau kita lihat daripada segi kalau kita lihat daripada leaderboard dan sekarang ni Ayu damage yang paling tinggi dengan 3 kill sekarang ni. Kalau kita lihat untuk Ayu 899 3 kill. Tapi untuk Cici kita tengok damage dia dah 2800 damage guys. Itu dah 3 kali ganda dah tu. 3 kali ganda damage yang dibawa oleh Ayu. Dan maybe juga kita lihat damage-nya sudah menyentuh 4 angka guys, 1007. Iaitu menunjukkan kontribusi ataupun penglibatan maybe dalam war itu sangat-sangat tinggi. Dan aiming dia cukup sakit guys. Kita lihat untuk Ja dan juga Ayu sekarang ni. Untuk Ayu bagaimana mencari kedudukan yang selamat. Tapi dalam masa sama satu player telah ditidurkan sekarang ni untuk pasukan daripada GK. Agak salah ni. Salam dari Mytik bang. Salam dari Mytik. Kirim salam dekat apa nama dia? Apa nama leader korang? Aduh lupalah. Aku dulu add friend tapi aku lost contact. Apa nama? Apit. Apit. Leader korang kan Apit. Kirim salam. Aku pun lost contact tu.
Team mana jago man? Tak tahu sebab dua-dua jago ni. Sebab team GK pun jago guys. Kita tak boleh nak mana rendah lagi kan. Sebab selagi tak sentuh 6 point tu, kita tak tahu siapa yang menang. Sebab mungkin Na ini boleh mampu ratakan. Anjay, mampu ratakan. Oh, tidak mungkin kata Cici ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya kata Cici ya. Pasti tu. Thank you dengan giftnya. Terima kasih yang mana bagi gift guys. Yang mana belum bagi punch card tu, bagi-bagilah punch card guys. Biar level korang dengan min tu tinggi. Anjay. Okay, punch card guys. Lope oren ya. Yang belum follow, kasih follow. Yang udah follow, terima kasih ya. Okay, kita lihat sekarang untuk Cici. Bagaimanakah dia dengan jumlah kill? Berapa guys kill dia? 8 kill guys. Gila guys, gila. Kita lihat untuk Naim bagaimana. Makan yang baik juga dikeluarkan di sini. Ni kita lihat. Pangkat tu apa man? Tertinggal pangkat. Aku kata punch card, bukan pangkat dik, punch card. Bukannya ni. Oh, tapi maybe dah tak ada. Kita lihat untuk Cici. Kita lihat tadi kita lihat untuk pasukan GK. Tapi untuk Estrella, kita lihat untuk Cici pula. Sebab Cici ni unggul dalam perlawanan. Tak apa, kita lihat untuk Ayim. Ayim belum. Ayim kita dah tengok. Kita tengok Ajin guys. Tengok Ajin. Apa dia main Ajin ni? Wah, tak ada apa dah kena tu. Oh, keluar lambat guys. Agak lambat juga keluar daripada Ajin. Dan dia banyak bagi ruang yang terbuka itu. Baru kita katakan banyak ruang yang terbuka daripada Ajin sekarang ni. Kalau lama-lama dia macam ni bahaya. Boleh bagi peluang banyak kali untuk player daripada pasukan GK. Baru kita katakan terlalu terbuka. Terlalu terbuka makanan buat GK. GK tengok dah macam ikan keli naik darat guys. Dah naik ikan keli naik darat. Dia berkodek-kodek. GK mana tahan. Terus ambil tu kini guys. Lah, tiba-tiba ngelag. Kenapa itu guys? Apakah petanda itu Estrella akan turun? Apakah iya? Apakah tidak? Dan itu dia triple kill daripada Nana. Itu kita dah nampak bau-bau macam nak comeback untuk pasukan GK. Bau-bau kemenangan. Bau-bau kemenangan guys. Apakah iya guys? Untuk prize pool yang korang tanya, prize pool dia hanya untuk top 1 sampai top 2 sahaja ya. Top 3 tak ada guys. So siapa yang menang ni sudah pasti akan dapat prize pool dia guys. Nah, begitu guys. Kalau korang tanya prize pool berapa min? Kita enggak ada. Kita enggak ada top 1 sampai top 1 sampai top 2 je. Sebab apa min? Sebab yelah, sebab singkat je. Top 1 45, top 2 25. So siapa yang menang ni dah confirm akan dapat hadiah. Top 1 45, top 2 25. Itu untuk dia punya hadiah lah. Boleh lah kan? Main berapa game je? 3 game je guys. 3 game kalau menang dapat 45. Wih, najak. Mana nak cari Thor begitu guys. Main 3 game. Main semalam, main hari ni, main besok. Dah final. 3 game je. Main gila. Tapi itulah, nak pergi final bukan mudah. Memerlukan, orang kata apa, memerlukan konsentrasi yang tinggi. Training dan juga disiplin yang tinggi guys. Untuk pasukan GK, mereka dah hilang satu player sekarang ni.
Dah hilang satu player, dah hilang satu, orang kata apa, player yang sangat baik. Tapi kalau kita lihat Cha juga bermain dengan sangat-sangat bagus. Aiming yang dia berikan terkena di bahagian kepala sekarang ni. Cha masuk bahagian tepi, tak makan dia berikan, iaitu dia satu shot cukup baik di sini. Okay, ZM Cha masuk ke tepi. Jangan lupa tap screen guys. Tap screen guys. Tap screen guys. Bagi view tinggi sikit guys. Tolong guys. Masuk ke tepi, gocekan. Cuba dilakukan Lena. Tia Kacung, terima kasih. Terima kasih dengan follow. Terima kasih dengan follownya. Apa saat berbelit pula lidah aku ni, Tapi apa yang berlaku dekat pasukan Israel? Apa yang terjadi? Tapi Cici kita lihat bagaimana. Masih lagi berbisa 2 lawan 1. Tapi satu lagi tersisa untuk pasukan GK. Ini agak bahaya untuk Nana. Tapi Nana juga mempunyai aim yang sangat bagus di sini. Malah tersangkut. Luar season tu Aduh, silap Nah, silap langkah. Tapi dapat dekat ni. Dapat dekat ni GK dapat kat GK dah kan. Dapat kat GK ke Estella dah? Sekejap. Dapat dekat GK guys. Tadi Estella dapat, sekarang GK dapat. Okeylah. Adil. Satu sama. Tadi GK dapat, sekarang Estella. Nah, Adil. Oh, Garena juga adil ya. Adil dalam memberi keputusan mata guys. Dan kalau kita lihat untuk pasukan dekat Estrella, pada mana Estrella sekarang ni daripada Cici. Asyik Cici je kita tengok untuk Yin dah tengok Maybe pula guys. Maybe macam mana sekarang? Kita fokus untuk Maybe seorang dah lebih dahulu guys. Kita fokus untuk seorang untuk pasukan daripada Estrella, iaitu Maybe di sini. Yang kita boleh katakan cukup sama apa dia buat tu guys. Aura farming. Lagi kan bukan aura farming, masuk kubur nanti. Macam bahaya je main macam tu. Macam terlalu berisiko. Tapi Maybe dengan santainya dapat gelabah. Cuba untuk cari kedudukan sekarang ni. Maybe tak makan daripada belakang. Tak kena pula. Untuk Maybe, 2 player dah tak ada. 2 player juga daripada pasukan GK dah tak ada. Sama sengit diorang berdua ni guys. Adakah seri? Adakah 4 sama guys? Korang rasa macam mana? Apakah 4 sama atau macam mana sekarang ni guys? Sakit. Maybe dah tak ada sekarang ni. Hanya tinggal Cici je lagi. Aduh, Cici 11 kill gila. 11 kill by Cici. Tapi dia seorang menentang 2 player daripada pasukan GK Ladies. Dan ini agak-agak bahaya. Bagaimana kami mampu lakukan ataupun tidak? Ngantuk pula aku. Telat Cici. Aduh lah, main season pula mereka 2 ekor ni. Main season pula. Ya, begitulah ya kalau kita bikin laga ya season. Teman lamaku save zone.
Kita letak sedikit ubat. Okay, untuk pasukan GK masih lagi ada satu lagi mata. Tapi kita main 6-0 ya. Siapa yang dapat mata 6 akan menang. Terfokus untuk pasukan daripada GK. Masih lagi berbaki dengan 4 player sekarang ni. Dan kalau kita lihat untuk Ayu, macam mana sekarang ni untuk Ayu? Banyak keluar. Dia makan jauh. Dia nak pergi depan tu tapi kena kat belakang. Kena dekat belakang pula. Tengok untuk Char keluar. Gunakan dekat belakang. Nak masuk, nak cari musuh. Cuba untuk tembak, cuma tak kena saja sekarang ni. Agak susah sebab banyak sekali pengguna keluar. Itu dia daripada belakang. Itu dia Char mendapatkan satu tembakan cukup baik sekali. Estrella kehilangan satu player, menyebabkan mereka berbaki lagi 3 player yang tersisa sekarang ini. Sudah pasti untuk pasukan GK mereka berkelebihan. Dan sekarang ni mereka tak boleh nak menyenyakan begitu saja. Satu shot cuba untuk diberikan oleh Char. Tapi Char masuk ke bahagian tepi. Tapi Ayin berjaya mendapatkan Char. Char ditidurkan sekarang ni. Nah, berjaya mendapatkan siapa? Siapa yang dapatkan siapa tu? Kita lihat sekarang Char berikan shot. Tapi SR Ayin 3-2 sekarang ni. Dan 2 sama. Siapa yang menang? Apakah pasukan Estrella? Apakah GK yang akan cuba untuk mengheret pasukan Estrella untuk bermain di game yang seterusnya, di round yang seterusnya? Tapi dalam masa yang sama, pasukan Estrella mahukan penamat sekarang ni. Mereka mahukan mata kemenangan. Tapi membuat satu tembakan yang cukup berbahaya sekali di GK. Masih lagi belum kalah. Masih lagi cuba untuk mencari poin kemenangan. Dan maybe sekarang ni tersangkut di belakang keluar. Mereka cuba untuk bermain sezon. Tapi apakah kemenangan milik buat pasukan Estrella? Dan tidak semudah itu. Babak Garena bagi mata dekat pasukan ladies, GK ladies. Babak Garena nak sama rata. Tadi Estrella dapat, sekarang GK pula yang dapat. Bolehlah. Mantap Garena. Kena rodok tak tu guys? Jangan kau rodok. Maybe ko itu. Ayo. Kita lihat untuk Ayu, Char, dan Nana sekarang ni. Wah, sama-sama sengit sekarang ni. 4-5. Gili-gilir mati zone. Iya tu gili-gilir mati zone pula. Janganlah main safe zone. Lagi kita buka room craftland kan. Macam mana nanti? Kita lihat untuk Naim. Mengandunglah tu CBR. Janganlah macam tu. Habislah saya. Takutnya. Ayo kita lihat. Tapi rasanya macam nak seri jadi 5 sama je. Tengok macam mana pasukan GK buat tembakan. Kena pula satu tembakan yang tepat di bahagian kepala. Tapi dalam masa sama Char juga, dia terkena satu tembakan daripada player-player pasukan Estrella. Dan ini terlihat Char mengambil keputusan untuk menambah medkit sekarang ni. Masuk ke bahagian tepi. Masuk ke bahagian tepi. Bom. Satu shot. Keluarkan oleh Nana. Ahdul tajul malak. Alah mak, 3 pula. Cicu memang. Wish. Tengok Cicu berapa kill sudah guys. Cicu 13 kill. Mak bermuda 13 kill. Tapi Naim berjaya mendapatkan Nana. Sekarang ni pasukan GK ladies dalam bahaya. Tapi itu dia, sama pula. 2 sama yang tersisa sekarang ni. Tapi itulah bagaimana untuk pasukan GK ladies.
Satu lagi yang tersisa. Tapi tak memungkinkan. Mungkin juga terjadi GK Ladies berjaya mendapatkan 2 player daripada pasukan Sela. Player berlakuna menindurkan Cici. Tapi Maybe saja yang tersisa sekarang ni. Apakah Maybe akan menjadi penyelamat, akan mendapatkan mata terakhir sekarang ni untuk Maybe mendapatkan poin kemenangan untuk pasukan Estella. Tapi tidak, belakang Maybe cuba termasuk ke bahagian atas. Tapi Sezon pula bermain Sezon terus dan terus. Apakah seri? Tapi itu dia kemenangan buat pasukan Estrella Ladies bermain zone. Malah bermain zone. Dah, aku pun tak tahulah, main zone terus. Ayo. Ini tu dia kemenangan buat pasukan Estrella dan MVP for Maybe. Maybe tiba. Tak apa, apa pun itu. Kenapa Maybe pula yang dapat? Bukannya Cici ke yang berusaha, guys? Bukan ke Cici ke yang kill paling tinggi, guys? Lah, kenapa Maybe, guys? Kenapa Maybe? Wah, barai ni, guys. Wah, kasus ini Maybe ni mencuri apa? Mencuri point. Mencuri point. Okay, dan kalau kita lihat daripada segi damage, memang Cici on top. 6,000 damage. Apa mai lah. Dia main apa doh? Cici, kau main apa doh Cici? Sakitnya. Takutnya. Tapi tak apa untuk pasukan GK. Dan kalau kita lihat, nice juga untuk pasukan GK. Daripada Ayu dengan 9 kill, 6 kill daripada Na dan Cha, itu dapat main juga. Tapi cuma perbezaannya sekarang ini, untuk pasukan Estrella, mereka ada Cici, guys. Cici terlalu overpower, guys. Okay. Ready, guys? Okay, comelnya review aku, ha? Review, confirm review, review, wah, ganti orang, iyalah. Sakit tekak aku lah. Bulan-bulan puasa ni kan, semua lapar. Tapi tak tahu lapar apa tu. Korang pernah macam tu, guys? Lapar mau makan orang. Takutnya. Siapa tu? Takutnya. Orang sama je. Apa yang bertukarnya? Oh. Cepat guys. Tapi sengit untuk GK dengan Estrella sama-sama sengit. Cuma Cici ni yang perlu dicari oleh pasukan GK, guys. Kalau nak menang, Cici kena hilang dulu, guys. Cici tak hilang, bahaya ni. Mana satu lagi? Yang bawah tu diam lah. Aduh, GK Ladies. Aduh, tak apa-apa, guys. Kalah menang perkara biasa. Main ilesilkan orang apa tu? Tak boleh main kurung, Main kurung nanti kita bawa pergi kena tu.
Room Craftland. Main kurung tak boleh kan? My zone boleh, tapi tak boleh main kurung Kalau contoh enemy tu nak masuk safe zone, korang kurung tu tak boleh guys. This itu lain lah, rule lain. Kalau tupai boleh lah, tupai boleh, panjat boleh. Cuma tingkat 2 tak boleh. Container boleh container boleh, tingkat 2 tak boleh. Tingkat 2 boleh lalu je, tembak tak boleh. Siapa kurung? Sicah apa tu? Kurung sikit-sikit. Terkurung tak apa lah. Tapi aku tengok tadi tak ada yang kurung pun. Okey je. Cuma nak ambil safe zone kan. Memang dia akan kurung lah. Apa bawa Cina lah ni guys? Ahli yang mana korang buat masuk ni? Voice. Aku tak kira. Aku nak Estrella Ladies slot nombor 3 tu voice. Hello. Okey perempuan. Okey. Aku ingat kan. Hang Wing Chang Xing Hang Hang Hing Hang Hing 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 Tis keluar yang tu, mampus lah korang. Cepat guys, dah habis ke belum? 1-0 sekarang ni. Pasukan GK Ladies masih lagi ada peluang untuk dapatkan mata penyamaan, tapi dalam masa yang sama Estrella Ladies satu lagi. Sana pun on mic. Diorang dah on mic tadi. On mic. Sorang. Kita nak ambil siapa lah? Kita nak ambil Nana Kota pemalu guys. Cepat Nana, slot nombor 4. Cepat. Voice. Nana Kota ni, Nana pemalu guys. Nana cepat. Nana. Voice je, voice. Are you on mic? Ayu cepatlah Ayu. Janganlah kasih imposter. Ayu cepat Ayu. Voice jap lah. Aduh. Malu-malu pula. Voice je. Mic je. Maybe macam lebih je. Maybe on mic maybe. Maybe on mic. Maybe macam lebih je on mic ni. Maybe. Voice maybe. Cepat. Voice. Apa sah susah sangat nak voice Aku pelik tu guys. Voice je duk. Macam tu barulah Ayu. Maybe cepat maybe. Cepat maybe. Maybe lebih-lebih tadi nak suruh sana on mic. Maybe keluar. Woi, dengarkan Jai. Woi, tadi yang bercakap. Kau tak buka mic macam mana nak dengar? Gas, okey. Tak boleh ada spek Ayin, keluar dulu Ayin. Okay, let's go. Awas, maybe marah nanti. Biarin ya. Aku suka bully dia. Aku suka tengok dia marah. Dia merajuk pun tak comel juga, tapi sukalah, boleh lah. Suka dia marah Suka dia. Okay, let's go. Keluar ayat-ayat murni dia. Alhamdulillah. Maybe dah berubah sekarang Maybe dah berubah sekarang. Alhamdulillah. Aku sukalah tengok maybe berubah. Baik dok. Ada. Berat giginya mampus. Dia pasang bracer 1 tan ke gila?
Dia pasang besi 1 tan ke kat gigi dia? Sini mengurat kah? Taklah. Kita dengan maybe je. Kita kacau maybe je sebab kita dapat dengan maybe. Yang lain ni tak dapat. Tak usik lah. Aduh. Kau ni sikit-sikit mengurat. Sikit-sikit mengurat. Aku kahwin lah terus nanti. Bah. Mengusik. Faham tak mengusik? Sikit-sikit mengurat. Jangan fitnah lah. Namanya juga fun ya. Tapi sekarang ni dua sama guys. Dua sama sekarang ni. Wah. Parah ni dua sama guys. Kita lihat sama-sama sengit juga. Untuk pasukan Estrella dan juga JK. Ladies confirm lah. Tak ngorat. Mana ada tu. Kita naik tinggi sikit. Relax pula. Kenapa tiba
Apa yang lag? Triple kill.